orang yang datang daripada broken family. Okay, Broken family yang kalau kita tengok pun bahasa dia dengan bahasa percakapan, memang kita boleh nampak yang mereka ni jenis yang memang tough betul lah dengan each other. tough tu maksudnya dia orang sangat close. Dia rapat. Okay. Dia rapat. Tapi cara dia berkomunikasi tu kita boleh nampak kadang-kadang pemilihan ayat tu macam bagi kita kasar. Macam saya mungkin bercakap kuat dengan family, tapi bahasa yang saya pilih tu lembut dengan keluarga saya. Tapi yang ni pemilihan perkataan tu macam cara panggil pun kau aku. Kan, jadi saya terkejut sikit lah kan. Dan saya ingat satu ayat yang dia kata dia sebab dia hidup dalam broken family, kadang-kadang dia kata dia sanggup pilih saya daripada keluarga dia. Dan sebab dia rasa saya ialah orang yang selalu bagi dia ketenangan. Sebab saya kan bunda, sebab saya punya prinsip ialah kalau kau bersama dengan orang yang sanggup tinggalkan keluarga untuk engkau, baik kau tinggalkan dia. Saya kata dekat dia, kalau awak pilih saya daripada keluarga awak over your family, minta maaf, awak pergilah dari sini. Saya memang tak nak. Saya kata kau pergi minta maaf dengan mak kau jadilah anak yang lebih baik, jadi orang yang lebih baik, sebab macam mana pun syurga kau kat situ. Saya terkesima dengan jawapan Mizak. Saya tinggalkan dia sebab keluarga segala-galanya. Betul. Sebab saya sukalah Mizak timbulkan persoalan ni. Adakah kita ni boleh tak nanti bukakan page Sekufu Keluarga? Sebab kita akan perlu timbang tara, sebab family kita akan datang daripada background yang berlainan. Family bakal pasangan kita juga jalan hidup akan berbeza. Macam saya dengan suami saya, perjalanan hidup agak berbeza. Dia membesar tanpa bukan berbeza. Berbeza dari segi rentetan lah, tapi ada similarity. Contohnya suami saya dia membesar dalam keadaan umur 5 tahun dah tak ada ayah. Jadi dia membesar dengan mak, ibu tunggal. Dan dia memang rapat dengan mak dan sebagainya. Saya pula, mak ayah saya berpisah waktu 7 tahun. Jadi saya tak duduk dengan ayah sangat, saya duduk dengan mak. Which there are some similarities. Di mana saya rasa kat situ ada tentang sekufu keluarga. Ni tentang sekufu. Nanti bunda akan cakap tentang sekufu keluarga. Nanti page sekufu keluarga ada khas sekufu keluarga. Yang tu sekufu in general. Ada sekufu keluarga yang boleh buat checklist macam mana nak tahu kita sekufu keluarga. So waktu tu saya rasa bila saya bongkar cerita daripada suami saya terdiam. Sebab saya fikir ini adalah pengakuan daripada seorang yang so called membesar dekat broken. Bukan broken family. Broken family tu adalah lemparan fakta daripada orang luar. Tapi pada saya itu adalah takdir hidup mak dan ayah saya, dugaan mereka, ujian mereka. Tapi a broken family kadang-kadang tak memerlukan sijil cerai. Betul. Kadang-kadang masih lagi bersama, tapi sebumbung tapi tak sekatil. Ramai ramai. Saya setuju. Ramai sekarang sebumbung tapi tak sekatil, ramai. Sebumbung tapi tak sehati, ramai. Jadi saya dalam keadaan mak ayah saya berpisah sahaja. Cuma keadaan hidup saya waktu tu saya membesar dengan ibu. Bila macam tu, mula-mula saya sebenarnya tak nak kahwin dengan suami saya ni. Sebab saya rasa macam sepanjang saya membesar, saya fikir ada ke orang nak kahwin dengan aku? Sebab aku ni mak bapak berpisah. And yet masa kita nak kahwin tu memang ada orang cakap dekat suami saya. Sebab saya ni lambat dapat approval kahwin. Sebab tu saya memang tulis detail gila pasal approval kahwin dalam ni. Sebab saya memang kena reject kahwin kau-kau. Saya test sebelah saya pun 4-5 kali arwah abah saya reject. Tapi saya buat presentation, saya buat paperwork. Sebelah suami saya pun ada juga rejection. Tapi so lambat nak dapat ni. So waktu tu saya memang ada orang memang timbulkan satu kenyataan, itulah lambat dapat kahwin. Siapa suruh kahwin dengan orang yang ada masalah keluarga? Berasa itu memang apa yang saya fikir selama saya berpuluh tahun saya hidup tu. Saya kata, saya malu kalau satu hari nanti ada orang nak kahwin dengan saya. Macam mana saya nak bagi tahu dia tentang saya dulu membesar sekian-sekian. Saya malu. Tapi waktu tu suami saya yang open up tentang jalan cerita hidup dia, yang macam ada orang hidup macam ni. So waktu tu saya perasan aku dengan dia dari segi keluarga punya perjalanan, konsep hidup, apa yang dia nak capai berbeza. Tapi sebenarnya selari dekat tengah-tengah bila saya tanya apa yang dia nak capai. Dia cakap apa? Sebabkan dulu saya tak ada adik-beradik yang ramai, so saya nak kahwin, saya nak ada anak ramai. Seperti yang saya bayangkan juga, sebab adik-beradik saya 3 je. So dia kata, saya pun cakap, saya pun bayangkan kalau saya nak kahwin, saya memang nak anak ramai. Dan memang dia sebut betul tu. Saya fikir inilah agaknya mak. Saya tak faham masa tu muda lagi, saya tak faham.
inilah maksudnya ada pakar-pakar motivasi kata tentang sekufu keluarga. Maksudnya perancangan keluarga di masa depan. Lepas tu saya tanya lagi, kalau mak dia, fikiran dia macam mana? Pemikiran ibu dia macam mana? Pemikiran mak saya macam mana? Kita orang memang seimbang mendalam. Bagusnya. Sebab saya rasa dia kena tahu orang yang membesarkan saya ni macam how the mind works. And saya yang nak berhadapan dengan orang yang membesarkan suami saya kena faham macam mana cara dia fikir. Apa yang ada dalam kepala dia selama dia besarkan suami saya for that particular 28 years. Saya memang tanya dia kau-kau. Dan saya cakap dengan dia, boleh tak saya nak jumpa dengan makcik? Saya panggil makcik lah kan. Dia kata, boleh. Awak berani ke? Saya nak jumpa. Saya kata, masa tu saya belajar lagi dekat Kuala Nerang. Apa saya pula bercerita boleh? Tak apa. Boleh. Saya suka boleh. dengar Dia ni. tak dengar ke? Tak dengar tak apalah. Tak nak dengar sudah. Saya nak dengar. Sebab nak cerita pasal sekufu keluarga. Kita sekarang tengah slot sekufu keluarga yang ada dalam buku Bersiap Sebelum Qabul. Kalau nak dengar tu, add to cart dulu. Tu ramai nak dengar. Add to cart, buat payment. Sebab 200 pieces je. Jadi sold out, kita end lah nanti. Okay. So saya cakap saya nak jumpa dengan makcik. Dia kata, berani ke nak jumpa? Awak umur pun tak ni lagi, pandai ke nak bercakap? Tak kisahlah pandai ke tak. Saya nak tahu macam mana dibesarkan suami saya. Sebab saya nak buat keputusan besar ni, nak terima dia ke tak. Sebab itu final lah. Kita nak tengok juga gambarannya macam mana. Betul. Saya nak jumpa, saya kata ini last, saya nak buat keputusan, saya nak pilih dia atau tak. Boleh tak minta jumpa dengan makcik? So saya kan tak pandai drive, saya masih belajar, masih budak-budak hingusan lagi. So apa yang saya buat masa tu adalah saya minta tolong suami, bakal suami saya, panggilkan mak mentua saya, bakal mak mentua saya datang ke Kuala Nerang ambil saya. Saya tak pernah tahu muka dia macam mana. Masa tu pakai Nokia, mana ada boleh hantar gambar. Yelah, betul. Dulu di zaman-zaman yang tak ada lagi orang kata apa, smartphone. Tak ada. So clue dia kata muka mama macam muka dia versi perempuan. Tak, dia kata tak sama. Tak sama. Sebab muka dia waktu muda tu macam Pakistan sikit kan. Betul. Tu yang masa ada rambut. Ya. Selamat tinggal rambut. Jadi sebab saya, kenapa macam mana bonda boleh berani? Sebab saya ada trauma, ketakutan tentang broken family tu besar. Saya tak nak sejarah tu berulang kena kat kita kan? Satu, saya takut kata-kata orang lepas saya masa perjalanan saya nak kahwin tu, apa expectation orang terhadap saya dengan bakal suami saya. Orang okey ke? Saya nak tahu adakah saya akan hidup dalam kalangan orang yang akan mempertahankan saya. Ya, betul. Sebab sepanjang saya hidup, saya mempertahankan diri sendiri. Okay, betul. For that particular how many years tu, saya pertahankan adik-adik saya pertahankan diri saya pertahankan ibu saya yang sebagai ibu tunggal. Bukan mudah nak membesarkan anak dengan title ibu tunggal. Setuju. So saya jumpa dengan bakal ibu mentua saya hanya dengan clue muka dia, muka Melayu, hidung tak sama dengan hidung dia. Dia pakai baju sekian-sekian. So dia dah bagi tahu dekat mama dia pakai baju warna apa, warna hijau biru. Okay, dia pun datang masa tu bawa BMW. Dia bagi ibu dia pakai BMW. So masya-Allah takutnya. Lepas tu jumpa. Memang bunda explore, tanya-tanya. Okay, bunda sangat, masa tu saya sangat pastilah, okay, inilah orang dia. Itu pentingnya kan. Betul. Saya memang pergi, maksudnya kita nak kahwin, kita bukan hanya pergi kepada orang, tapi adik-adik zaman sekarang, bila saya tanya, betul ke nak kahwin lagi berapa? 2 bulan. Saya tanya, berapa kali dah jumpa mak ayah? Masa tunang je hari tu. Ya Kata, Allah. betul. Tak boleh. Keluarga ialah satu institusi yang sangat besar Sebab lah. you nak kahwin bukan dengan pasangan je. Betul. You nak kahwin dengan the whole family ni. You kena kenal. You kena tahu karakter mak macam mana. You nak tackle macam mana. Bakal bapak mentua macam mana. Saya cakap, you don't take risk. 2 bulan too short. Saya cakap, boleh tak extend sekejap. Saya kata ni yang antara klien lah. Bagi 6 months at least. You kenal dulu betul-betul. You tak tahu apa antara dugaan. Sebab dugaan berkahwin bukan hanya dengan pasangan. Betul. Dengan keluarga. Berapa ramai yang bersaing dengan ibu mertua, dengan berapa ramai yang tak ngam dengan bapa mertua. Yang bonda kata orang ketiga dalam rumah tangga kadang-kadang boleh jadi juga keluarga sendiri. Masalah berpisah, bercerai ni boleh jadi adalah antara keluarga sendiri yang masuk campur urusan. Betul. Saya pergi sana pun memang saya nak pastikan adakah bakal ibu mertua saya ni akan jadi orang yang involve dalam perkahwinan saya, ataupun lepas kahwin memang dia lepas. Saya dapat clue, dia memang nak suami saya ni kahwin, lepas tu dia nak rehat. Itu clue dia waktu saya jumpa dengan dia. Betul ni nak kahwin dengan anak makcik.
Dia sekian kurang dia kata. Tapi kalau kamu betul-betul nak kahwin, alhamdulillah, habis dah tanggungjawab makcik, dia kata. Saya setuju. Kalau perempuan ni, kalau ibu-ibu ni, anak lelaki dirisaukan sebenarnya. Betul. Anak perempuan dia ada semangat juang yang sangat tinggi. Betul. Anak lelaki ni kadang-kadang kita nampak dia raja kan. Kan. Jadi saya setujulah bila itulah yang seorang mak fikir. Anak saya boleh bersedia ke nak jaga, nak bersama dengan anak saya, kekurangan dia dan sebagainya. Saya suka. Dan antara clue yang macam tidak ada dia tidak ada penipuan, akan ada memang transparent, adalah bila mana kita didedahkan dengan kekurangan pasangan sebelum kahwin. Saya rasa itu adalah major green flag. Betul. Untuk semua jenis perkahwinan. Jadi kita tahu expectation kita dah expect dah. Memang saya tak boleh lah bagi tahu 1, 2, 3, 4 kan apa bakal mak betul saya cakap waktu tu kekurangan dia. Saya takut lah kan. Saya, ya Allah, suami kata, dah jangan live lagi. Kau cerita merepek-repek aja dekat live tu. Saya pun tak boleh nak tambah apa-apa. Itu bos saya. Apa yang betul-betul tanya dekat bakal mak betul, kalau kita cerita semua hari ni tak habis live kita. Yelah. Nanti buka dekat bab 2 bahagian suku keluarga. Boleh tahu apa kita nak tanya, apa kita nak find out dekat bakal pasangan dan bakal keluarga. Sekarang ni saya dah dapat dah. Sebenarnya buku ini ialah ibaratnya kisah cerita panjang bonda yang dirumuskan. Letak susah, dalam ni pengalaman. Betul. Susah nak dapat kahwin. Saya takut nak kahwin. Saya takut nak kahwin sebab jodoh tu datang tiba-tiba. Satu lagi tanggungjawab bonda pun masa kecil lagi dah besar. Dah besar. Jadi dah saya besar banyak orang yang bergantung dengan saya. Adik-adik saya, mak saya masih bergantung dengan saya. Arwah abah pun waktu tu baru kita nak erat kembali yang dulu dia jauh dan sebagainya. Jadi kita ni banyak ketakutan, banyak kerisauan. So saya buat buku ni. Okay. Jadi apa yang saya cakap tadi adalah green flag, major green flag bila mana kita ni dapat clue kekurangan pasangan kita, tapi kita boleh bear lah, maknanya kita tahu, dia dah bagi tahu, so nanti macam mana nak encounter. Tu best. Okay bonda, saya ada satu persoalan yang saya rasa kawan saya pun pernah alami benda ni. Saya pernah dengar lah. Iaitu dia kata dia sayang pasangan dia sebelum kahwin lah. Dia sayang bakal suami dia. Tapi dia perasan yang keluarga dia, bakal ipar dua dia bersama dengan mak mentua dia, bakal mak mentua dia, macam ada perangai toksik. Ini waktu sebelum kahwin lah. Ini sebelum kahwin ni. Dia sekarang dah kahwin belum? Dia dah kahwin dah. Tapi saya tak banyak tanya lah, sebab saya kalau boleh tanya masalah rumah tangga orang kan. Kalau dah belum kahwin boleh tanya lagi. Betul. Jadi kalau bonda boleh pesan kepada orang yang masa sebelum kahwin berkenalan, kita rasanya toksik ni terlalu banyak lah keluarga dia. Drama terlalu banyak, lelaki belah perempuan contoh kan. Tapi lelaki tu, dia rasa lelaki tu adalah lelaki yang tepat dengan dia. Apa yang kita boleh buat? Kalau kata kita dah find out ada clue-clue tentang keluarga ni yang dia tak boleh ngam, saya rasa contohlah kan, contoh yang dia nampak yang mak dia nak kawal anak lelaki dia. Faham. Itu saya ada real case ni, kalau Mizzat ada perasan, anak mak. Ya, yang anak mak tu. Ada satu case, real case ni boleh tuliskan tentang anak mak. Macam mana nak encounter anak mak. Maksud anak mak tu bukannya dia ni bukan setakat dia jaga mak dia, dia biaya mak dia, itu bagus. Anak mak ni bermaksud segala keputusan hidup dia daripada sebelum kahwin dan selepas kahwin, dia akan perlu rujuk mak dia dan bukan berbincang dengan diri sendiri. Malah selepas berkahwin, isteri tu jadi nombor 2, nombor 3. Yang pertama akan berbincang dengan mak dulu. Benda tu tak salah, Mizzat. Tapi benda itu akan menyebabkan konflik antara 3 segi ni. Isteri, suami dan ibu. So saya rasa bila kita dah berkahwin, sepatutnya entiti ni menjadi satu antara suami dan isteri sahaja. Mak bukan tak boleh involve, boleh. Tapi kita sebagai orang yang mendengar dan memberi pendapat bila diperlukan sahaja. Macam mana nak tackle anak mak ni adalah pertama sekali, kalau kita dah nampak situasi tu, tapi kita nak dia, kita sayang dia kan, kita clarify takat mana dia akan berbincang tentang keputusan, takat mana dia akan cerita tentang masalah kepada mak dia. Adakah kalau ada masalah rumah tangga dia akan rujuk mak? Kalau dia kata memang akan mak akan tahu semua, dead end. And lagi sedih ialah apabila kalau sebenarnya terang-terang anak lelaki dia tu yang salah, dia tetap backup anak lelaki dia. Itulah masalahnya. Itu lebih toksik. Itu menakutkan. Betul, itu sangat menakutkan. Sebab tu saya memang sarankan dalam ni checklist ni, bagi tahu, tanya dekat dia. Nanti keputusan dalam keluarga akan involve siapa memang kita kena tanya. Betul. Kalau dia kata kita berdua je, mak ke ayah, tak boleh. Tapi memang ada yang memang dia dah clarify, sebelum kahwin tu memang kena minta izin mak dulu.
if that case, saya rasa yang perempuan kena clarify. Boleh, kalau you nak kahwin dengan I, boleh tak kita ubah rutin? Kalau masalah rumah tangga, kita berdua, kalau benda yang perlu rujuk, contoh mak mentua tu memang yang pakar, contoh doktor, Ya, betul. dia seorang orang kata accountant yang kita nak tanya masalah keuangan rumah tangga kita, itu okey, teknikal. Tapi on the side of aib, rahsia, Suami isteri itu bukan konteks mak sahaja yang tak boleh tahu. Even anak pun tak boleh tahu. Contohlah dia kata bini saya malas lah mak. Kan. Jenis yang nak cerita juga kekurangan menantu sampai mak mentua pun benci menantu. Okey, betul. Kan? So yang tu antara macam mana nak encounter adalah kena beritahu siap-siap 50% terakhir. Serius ke? Laju. Okay. Kita ada 50 50 pieces terakhir. 50 buah yang terakhir. Okey, 50 pieces terakhir. Bunda pun berdebar. Kenapa bunda berdebar? Berdebar 50 pieces terakhir. Buka kejap. Saya macam nampak bos saya ada komen-komen lah tadi. Ada ke? Dia kata Risau apa? saya. Dia kata apa? Dah terlepas dah tadi. Okey, 50 pieces yang ada nak bawa ke bawah, boleh tunjuk ke bawah. okey. Mama bukannya risau apa entah tadi. Dapat expected. Okey, 50 pieces yang terakhir. 200 daripada 200 yang kita masukkan, dan semua yang membeli di TikTok akan dapat checklist tab dan juga bookmark, tapi specialnya hanya di TikTok akan dapat sign. Okay, untuk di bookmark ni akan dapat sign pada bonda. Hanya yang membeli di TikTok sekarang untuk 50 pieces yang terakhir. Okay? Terima kasih kepada yang dah beli, yang sokong kami. Thank you yang dah beli. Yang dah beli boleh bagi tahu tak? Yang dah beli di TikTok, yang dah buat payment. Sebab hanya yang membeli di TikTok sekarang waktu live saja akan dapat 2 checklist ni dan juga bookmark beserta dengan sign bonda. Ya. Dah. Siapa yang dah beli dekat TikTok? Yang baru beli tadi? Okay, dah beli? Okay, boleh tengok dalam dia macam mana? Dalam apa? Dalam apa tu? Dalam hati saya nak ke? Topik apa? Kita dah buka 3 topik tadi tau. Kalau dalam hati saya ada suami saya je. Wah, gitu. Aduh. Okey. Dah beli, thank you. Alhamdulillah. Ramai yang beli. Terima kasih banyak-banyak. Korang cepat, korang 50 pieces terakhir. Silakan. Okey, nak buka dalam buku. Okey, boleh tak kita nak tengok dalam buku seni menilai keserasian. Yes, kita akan contoh ni, seni menilai keserasian ni kita akan tujukan contohnya 10 pieces terakhir. Okey, 10 pieces terakhir. Lajunya, ya Allah. 10 buah yang terakhir, 10 naskah yang terakhir. Wow, terkejut. Luar biasa lah. Tahu macam tu kita letak banyak sikit tadi. Tak apa, kita cuba. Nanti kita akan luar biasa lah. Admin akan uruskan Okey, sekejap. Kita minum air, sila. Minum. Okay. Minum. Sedap pula lah hari ni. Bismillah. Ya Allah, sold out. Okay, 200 pieces sold out. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Yang pertama, ada berita ke? Okay, ada berita ke? Nak masuk stok ke? Okay, kita bunda akan cakap. You all mendengarkan. Kalau nak masuk stok, admin uruskan. Barulah kita letak lagi. Biskut. Jangan biskut. Nanti kita akan bersila cakap pasal benda lain. Awas. Kita ni bagi pagi esok pun tak habis. Okay, korang 200 pieces tadi dah sold out. Tapi sekejap biar diorang buat sorting sekejap. Okay, buat sorting sekejap. Kalau boleh add on stock lagi, diorang akan bagi tahu. Tulis nak. Cukup 100 komen nak add stock, kita akan add stock. Sampai tu kita cerita. Bunda ada soalan tadi, ada student ada seorang tanya. Dia belum kahwin. Okay. Buku mana yang lebih baik dia baca dulu sama ada Bersiap Sebelum Kabul ataupun yang Surat Cinta Untuk Isteri. Okay, bersiap sebelum kabul. Kan. Saya pun rasa ini penting. Sebab terbalik pula. Bersiap sebelum kabul ni dia sangat berstrategik. Dia cerita dulu real case biar kita hanyut dalam penceritaan reality. Baru kita buka kepada penceritaan strategi. Okay, boleh tak bantu selakkan Fiza? Bantu selakkan Fiza, hello. Bantu selakkan. Bermula kita bagi kisah benar, lepas tu barulah kita tunjukkan strategi. So adik-adik dan kesayangan saya yang akan membaca ni, diorang akan nampak dulu situasi yang akan aku lalui, barulah kita letak strategi. Kalau skema sangat bukunya pun kan asyik cerita strategi tapi tak ada real case pun kita susah nak tengok. Okay, but just pick one topic yang ada real case. Okay, sambil tu bunda akan
okay, akan ulaskan topik tersebut. Okay. Dan sambil tu you all akan perlu dan kalau tak jodoh tak jumpa lagi, ya Allah, Lagilah bagus. Lagilah bagus. Kita dah tahu kita nak tuju siapa. Betul. Kita dah tertapis dah. Betul. Saya setuju. Sebab Mizat kalau kata orang yang belum jumpa jodoh tapi dia dah siap baca, dia tahu apa yang dia cari lebih jelas. Betul. Kalau tidak, you random je. You random Ini shoot. senang kata buku ni sebagai guideline kita lah. Betul. Kan garis panduan. Sekurang-kurangnya apakah persiapan yang kita perlu buat dan apa yang boleh kita expect juga untuk kita tengok kriteria orang yang memang untuk kita. Betul. Okay, dah siap ke? Nanti boleh kita tengok. Okay, kita tengok contoh. Okay, sekarang ni baru putus sebab komunikasi. Alamak. Tak apa, insyaAllah Allah akan turunkan orang yang lebih baik, insyaAllah. Okay, kita tak nampak kisah benar tu, tak nampak. Okay, sebelah kanan tu page tu dia ada kisah benar. Lepas tu sebelah tu dia dah akan mulakan dengan strategi. Tak apa, tak boleh. Muka saya diorang akan tengok saya, jangan risau. Buka kepada buku. Saya tahu saya hari ni comel sangat. Kata kalau bonda panel khusus kahwin memang tak tidur. Jaga. Undi. Jaga. Saya kalau dia tidur, aku siap kau. Saya memang kalau pergi event, kalau mak-mak tidur kan, saya akan tuju ke dia. Saya tanya soalan. Okay. Lain kali kita bawa pisau air. Okay. Sila. Tuju je kamera ke situ. Sekejap dia nak tengok macam mana. Saya akan buat nanti event-event selepas saya selesai PBA KL. Wah, saya reveal pula masa live PBA KL. Saya akan muncul di sana. Alhamdulillah. Nantikan. Okay, siapa yang nak kita add stock sekarang, boleh tekan nak. Cukup 100 komen akan ni. Boleh? Dah tambah dah. Dah tambah stok. Okay. Boleh beli terus. Dah tambah stok. Okay, dah tambah stok, boleh beli terus. Sebelum kita sambung lagi kita punya perbincangan lebih berat ni. So kita ada another 1 hour to go. Okay, kita dah tambah another 200 stok di live. So bonda minta you all boleh terus membeli sebab hanya yang membeli sewaktu live sahaja yang akan dapat kita punya checklist perkahwinan dan juga bookmark yang ada tanda tangan. Tanda tangan hanya waktu live TikTok sahaja. Dan kali ni berapa ni? Berapa masuk pieces? 100 ke? 100 sahaja? 100 ke? 100 sahaja. Okay. Go. Jom kita bincang. Nasib baik pandai memujuk, kita bagi lagi. Okay. Alright, kita dah masukkan tu. Jom kita bincang. Mizak, saya ada soalan. Okay, boleh. Okay. Kita tadi kita cerita pasal satu situasi yang kita ada orang dah. Tak ajak-ajak kahwin. Yelah. Gimas kita. Perempuan ni pula kita ni kita tak naklah pakai istilah yang kasar, tapi orang selalu cakap perempuan ni dia ada expired date dia. Kan? Maksud saya ialah kalau orang yang nak merancang untuk berkeluarga, ada anak, jadi perempuan ni dia memang takat tu je lah. Kalau saya kahwin umur 50, kau rasa kau nak ada anak, dik macam mana dik? Kan? Itu dia. Tapi saya nak bidas lah. Okay, bidas hari ni mungkin Mizak akan kena bidas dengan saya. Saya okey. Kental. Sebab saya memang tulis saya ada 15 mitos perkahwinan. Saya cakap dalam salah satu mitos, anak adalah penentu bahagia rumah tangga. Siapa cakap? Actually betul. Saya percaya juga benda tu. Betul. Mizak tahu tak? Ada orang kat luar sana, anak 8-10 orang pun berantakan. Setuju. Anak tak menentukan kita akan bahagia. Serius cakap. Setuju. Tak semestinya kita ada anak itulah akan menyerikan rumah tangga kita. It's how kita letakkan budaya rumah tangga dan macam mana kita membahagikan sama sendiri. Okay, yang ni bonda cumanya macam apa yang saya fikir. Sebab saya jenis orang yang saya memang ada anak buah ramai. Okay. Saya sentiasa cakap kalau andai kata saya tak, sebab kita tak tahu kan kesihatan wanita. Kadang-kadang kita rasa kahwin nak dapat anak tapi Allah tak kurniakan rezeki itu kan. Okay. Saya selalu fikir andai katalah saya sendiri tidak mampu memberikan zuriat kan. Okay. Saya nak orang yang boleh terima saya macam tu. Okay. Saya sentiasa fikir macam tu. Jadi andai kata kalau saya rasa, sebab kadang-kadang saya rasa saya nak ada anak, kadang-kadang saya rasa saya tak nak ada anak sebab dah ada anak saudara kan. Dan mungkin saya fikir faktor saya usia nanti mungkin dah tak mampu nak bawa anak, tak kuat, kesian kat anak tu kan. Faham. Darjah 1 mak dah kerepot nak pergi hantar register kan. Saya fikir juga sebab saya fikir saya okey untuk kalau Allah takdirkan saya kahwin tapi tidak mampu memberikan zuriat, okey. Tetapi saya risau kalau pasangan saya tak boleh macam tu. Sebab tu saya nak cari yang memang betul-betul mesti sama dengan saya. Ya. Dan ada orang yang macam tu. Saya rasa ya. Ada ramai. Saya memang saya ada satu kisah tau. Saya memang dah minta izin lah dengan saya punya suami untuk cerita ni. Suami saya
dia membesar dengan tidak ada ayah sejak 5 tahun. Jadi ibu dia ni mama saya, dia berniaga kantin. So dia ada assistant yang rapat, iaitu sepupu suami saya lah. So sepupu suami saya ni, yalah dulu-dulu memang kita keluarga dengan keluarga ni we take care of each other tau. Orang ni punya ipar kadang dia memang selalu visit the house untuk tengok-tengokkan yang isteri yang tak ada suami ni, contoh. Sebab dia kira adik ipar dia dah tak ada suami, so anak dia pergi tengok-tengokkan, macam tu lah, dia rapat gitu. Jadi sepupu suami saya ni sampailah umur dia sekitar 45, 48, dia tak kahwin lagi. Okay. Dia tak kahwin lagi. Lepas tu we thought that dia tidak akan kahwin. Jadi kita memang offer dengan dia, mungkin dia akan hidup dengan ibu saya, ibu betul saya dan teman, sebab kami semua bekerja kan. Dan kami anggap dia seperti kakak sendirilah. Ya Allah, takdir Allah, dia jumpa. Saya tak ingatlah exact umur dia, berjumpa dengan jodoh dia at almost 50 years of age. Tapi kita kena faham, bukan semua perkahwinan itu adalah untuk mendapatkan zuriat. Yes, salah satu niat berkahwin adalah untuk mendapatkan zuriat. Tetapi bukan semua perkahwinan yang kita boleh apply sebegitu. Betul. Memang ada perkahwinan yang sesama dia tu nak mencari peneman hidup je. Nak mencari teman berbual, nak mencari orang yang halal yang boleh sama-sama menguruskan. Dia tidak mahu anak dia dia disusahkan. Dia tidak mahu bergantung pada orang lain. Dia nak ada peneman selepas mungkin kematian isteri dan sebagainya. So this particular amazing lady berkahwin dengan seseorang yang dengan ahli keluarga terdekat yang kematian isteri. Rupanya jodoh tu selama ni ada sekeliling dia. Dekat je. Ya Allah, bertahun-tahun dia hidup. Bayang Mizat kan, kita duk kata sampai kita fikir lah, kalau kita tak jumpa jodoh lagi, kita fikir mungkin aku punya jodoh ni international kot. Oh yo. Mungkin masih tersimpan kat Japan ke. Mungkin masih ada dekat Ukraine ke, macam tu kan. Ataupun tengah belajar lagi ke kan. Yang tu cuba bayangkan, for maybe 50 years orang tu ada keliling kita. Begitulah jodoh. Kau pergi kawan dengan orang jauh-jauh, sekali orang tu. Tapi yang best dia tak perlu nak kenal lebih-lebih dah, sebab dah kenal dah kan? So ya Allah, saya cakap jodoh ni adalah rahsia yang paling istimewa Mizat. Betul. Tapi saya memang nak bidas lah Mizat cakap tadi. Saya nak kahwin tapi saya risau pasangan saya ni nak kahwin sebab zuriat. No, bukan semua orang pada certain tahap kehidupan tu dia memang nakkan anak. Betul. Memang ada orang memang lelaki, ada lelaki yang dia memang kahwin, dia nak ada teman hidup dan dia tak fikir beyond that at that moment. Sama-sama. Tapi bila dah berkahwin, they find out that kedua-duanya ada naluri menjadi ibu dan ayah. Dia datang dengan sendiri, Allah kurniakan. Sekarang ni memang sebenarnya Mizak, semua orang yang belum berkahwin, dia tak datang naluri keibuan dengan sendiri. Betul. In fact, ada orang sebelum dia bersalin memang dia cakap, aku ni tak boleh ni nak jaga anak ni, aku tak boleh, tak kekok. Sekali keluar je anak, dialah antara mak yang memang perform sekali. Sebab apa? Dia memang atasi ketakutan dia tu dengan memang dia gali knowledge, segala kelas dia masuk. sebab dia tahu, dia takut dia tak bersedia. Dia buat persiapan betul-betul. Betul-betul. Dan Allah memang naluri ibu ni adalah kurniaan. Kita kena faham. Dia adalah kurniaan, dia adalah rezeki Allah yang dikurniakan kepada seorang bernama wanita. Sebab tu ibu-ibu ni, sebab tu saya keluarkan nama ibu-ibu penat. Sebabkan dia memang sentiasa penat, kerana penat itu akan menjadi protective method dia untuk survivekan anak dia sampai umur 10, 15, 17. Kalau mak tu tak penat, kalau mak tu tak garang, kalau mak tu tak stres, anak dia tak survive sampai hari ni. Saya setuju. Betul tak? Betul. So saya dah berjaya bidas ke? Berjaya bidas. Saya dah berjaya bidas ke? Berjaya bidas. Saya dah berjaya bidas ke? Berjaya bidas. Tapi macam saya kata lah, mula tu penting. That's why saya kata, sebab saya nak anak, tapi saya tak boleh nak bagi anak. Itu menjadi satu konflik satu hari nanti bila saya kahwin kan. Mungkin waktu usia saya lewat ke atas. Tapi macam saya kata lah, mula tu penting. That's why saya kata,
sebab saya nak anak. Tapi saya tak boleh nak bagi anak. Itu menjadi satu konflik satu hari nanti bila saya kahwin kan. Mungkin waktu usia saya lewat ke apa ke masa tu. Tapi macam Bonda kata tadi mula-mula, yang penting kita berbincang apa kahwinan. Betul. Jadi saya rasa mungkin kalau saya nak consider berkahwin pun, saya akan cakap, andai kata saya tak mampu berikan zuriat, walaupun saya nak, adakah kita masih lagi okey? Adakah ataupun awak kahwin memang awak nak anak? Yang itu yang penting. Memang kena tanya Zat. Boleh tak buka page yang tentang apa soalan kita nak tanya tentang perancangan keluarga? Sebab memang ada soalan ni, dia orang tanya, boleh ke tanya pasal anak? Kita bukan tanya pasal proses buat anak. Bukan suruh buat tu. Kita nak suruh tanya. Okay. Kita nak orang kata tanya pasangan kita, adakah dia kahwin dengan aku ni ada expectation begini atau begini? Okay, dia nak bina keluarga yang macam mana? Bukakan sekejap boleh page yang tentang soalan tentang perancangan keluarga. Lagu apa ni? Jodoh Lebaran. Kita, tapi itu tak pandai lah tu.